Bayangkan satu negara diserang oleh dua kuasa tentera paling agresif di rantau ini, iaitu Amerika Syarikat dan Israel. Dan secara logik, ramai akan fikir, habislah Iran, sangat mustahil untuk lawan. Tapi perang moden bukan lagi semata-mata soal siapa ada jet paling canggih atau siapa ada bom paling besar. Kadang-kadang pihak yang nampak lebih lemah di atas kertas sebenarnya ada kelebihan yang sangat berbahaya dari segi geografi, ekonomi, kos perang dan strategi jangka panjang. Dan itu yang buat ramai penganalisis sekarang berhati-hati. Sebab dalam konflik Iran lawan Amerika dan Israel, kemenangan mungkin bukan ditentukan oleh siapa paling kuat, tetapi oleh siapa yang boleh bertahan lebih lama. Dan banyak lagi faktor-faktor lain yang admin akan bentangkan. Di sini terdapat 5 sebab kenapa Iran akan menang perang Amerika-Israel. Nombor 5. Geografi Iran, gunung strategik. Kalau anda tengok peta Iran, satu benda akan terus nampak. Iran bukan negara padang pasir rata yang mudah dimasuki. Iran dikelilingi dan dilintasi kawasan bergunung ganang yang sangat luas, terutamanya banjaran Zagros di bahagian barat dan banjaran Alborz di utara. Kawasan seperti ini menyukarkan pergerakan tentera darat, menghadkan laluan serangan dan memberi kelebihan besar kepada pihak pertahanan. Analisis tentera lama oleh US Naval Institute pun menggambarkan Iran sebagai negara yang geografi yang sangat mencabar untuk penyerang, khususnya di kawasan Zagros yang bergunung dan berjurang. Dan kelebihan paling besar bukan sekadar susah nak masuk, tetapi Iran boleh sembunyikan aset strategik mereka dalam kawasan yang sukar diserang. Kita dah nampak sendiri bagaimana fasiliti nuklear seperti Fordow dibina jauh di bawah gunung, dan IAEA menyatakan Fordow memang built deep inside a mountain in central Iran, dan tahap kerosakan di dalamnya pun susah dinilai kerana kedudukan bawah tanah. Maksudnya apa? Walaupun Amerika atau Israel ada kelebihan udara yang besar, serangan udara sahaja belum tentu cukup untuk melumpuhkan keseluruhan kapasiti Iran dengan cepat. Dan sejarah perang dah banyak kali tunjuk, bila sesebuah negara ada bentuk muka bumi yang keras, berbukit, berlapis dan sesuai untuk bunker serta penyamaran, perang akan jadi jauh lebih lama, lebih mahal dan lebih meletihkan untuk pihak penyerang. Sebab itu Afghanistan dulu juga sukar dikuasai kuasa besar. Ini bukan bermaksud Iran mustahil dikalahkan, tetapi ia menjadikan usaha untuk menghancurkan semua aset kritikal Iran jauh lebih sukar daripada menyerang negara yang lebih terbuka. Nombor 4. Iran sedang guna strategi perang kos. Drone murah lawan interceptor mahal. Perang hari ini bukan soal tembak-menembak, ia juga soal siapa sanggup tampung kos yang tinggi. Iran banyak menggunakan gabungan drone, roket dan misal untuk menekan sistem pertahanan lawan. Masalahnya, banyak drone ini jauh lebih murah berbanding kos untuk menembaknya jatuh. Defense News melaporkan pada 6 Mac 2026 bahawa bagi setiap $1 yang Iran belanjakan untuk menghasilkan drone, pihak yang mempertahankan diri mungkin perlu membelanjakan sekitar $20 hingga $28 untuk pertahanan, dan satu interceptor pula boleh menelan kos lebih daripada $1 juta. Sekarang bayangkan logik dia, kalau Iran hantar gelombang drone dan misal secara berulang-ulang, pihak lawan bukan sahaja perlu berjaya memintas, mereka juga perlu ada stok interceptor, radar, kru, maintenance dan operasi 24 jam tanpa henti. Dalam jangka pendek, sistem seperti Iron Dome, Patriot, THAAD dan lain-lain memang sangat berguna. Tapi dalam jangka panjang, setiap kali anda guna peluru pertahanan bernilai ratus ribu atau jutaan dolar untuk tembak jatuh objek yang lebih murah, inilah yang dipanggil oleh ramai penganalisis sebagai cost curve warfare. Iran tak perlu setiap serangan itu menghancurkan sasaran besar pun. Kadang-kadang cukup sekadar memaksa musuh terus membakar wang, stok dan fokus kepada pertahanan. Bila perang berlarutan, pihak yang menyerang akan mula tanya, berapa lama kita boleh sustain benda ni? Dan itulah antara kelebihan Iran. Mereka boleh guna kuantiti, saturation dan kos rendah untuk paksa pihak lawan masuk perang yang mahal setiap hari. Nombor 3. Iran tak berperang seorang diri. Iran ada rangkaian proksi dan banyak front. Ini lagi satu sebab yang sangat besar. Bila orang fikir perang Iran lawan Amerika dan Israel, ramai bayangkan seolah-olah perang itu berlaku hanya antara 3 negara itu sahaja. Hakikatnya, pengaruh Iran tersebar di seluruh Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, Iran membina hubungan dengan kumpulan bersenjata dan jaringan sekutu di beberapa negara, termasuk Hezbollah di Lebanon, milisya bersekutu di Iraq, Houthi di Yemen dan jaringan di Syria. Berita Reuters sendiri melaporkan bahawa Iran telah menghabiskan masa bertahun-tahun dan sumber yang besar untuk membina kuasa
kuasa proksi khususnya di Iraq, manakala analisis Washington Institute minggu ini juga menilai peranan semasa Hezbollah, Houthis, Hajj Iraq dan sekutu lain dalam perang ini. Walaupun sebahagian pengaruhnya lemah atau tidak sepenuhnya aktif, kewujudan rangkaian ini tetap memberi Iran satu kelebihan besar. Amerika dan Israel tidak boleh fokus pada satu medan perang sahaja. Mereka terpaksa fikir tentang serangan ke atas pangkalan Amerika di rantau itu, ancaman ke atas kapal dan laluan perdagangan, tekanan dari sempadan Lebanon, serangan drone atau roket dari kumpulan sekutu, dan risiko perang merebak ke lebih banyak negara. CSIS juga memberi amaran sejak awal Mac bahawa persoalan utama selepas serangan Amerika-Israel ialah bagaimana proksi Iran akan bertindak dan sama ada konflik ini akan berkembang menjadi perang serantau yang lebih luas. Nombor 2. Iran hanya perlu bertahan untuk menang. Cukup sekadar bertahan lebih lama, ini poin paling penting dari sudut strategi. Iran mungkin tahu mereka tak boleh mengalahkan Amerika dalam perang konvensional secara direct. Jadi objektif mereka berbeza. Mereka tak perlu tawan Washington, mereka tak perlu hancurkan semua aset Israel. Mereka cuma perlu satu perkara, jangan kalah cepat. Gateway House menyifatkan konflik semasa ini sebagai perang yang bersifat asimetrik dan berasaskan attrition, iaitu perang meletihkan lawan. Reuters pula menulis dengan sangat jelas bahawa Iran sedang wagering it can outlast the United States and Israel dan cuba mengubah perang ini menjadi a brutal contest of endurance. Itulah konsep yang orang panggil sebagai asymmetric persistence. Bila satu pihak lebih lemah dari segi teknologi atau ekonomi, dia akan cuba menang dengan cara lain, iaitu bertahan, terus beroperasi, terus balas serangan, terus naikkan kos perang dan tunggu pihak lawan mula letih dari segi politik, ekonomi dan domestik. Reuters turut melaporkan bahawa walaupun banyak kerosakan telah berlaku, Iran masih dipercayai mungkin menyimpan lebih separuh stok misal pra-perang dan boleh terus melancarkan serangan selama beberapa minggu lagi jika anggaran itu tepat. Pada masa sama, belum ada tanda protes besar, perpecahan elit atau keruntuhan dalaman yang cepat di Tehran. Ini sangat penting sebab dalam banyak perang moden, kemenangan bukan semestinya bermaksud anda paling kuat. Kadang-kadang kemenangan adalah bila anda masih berdiri sedangkan musuh anda mula hilang fokus, sokongan rakyat dan kesanggupan untuk terus membayar kos perang. Amerika sendiri pernah mengalami masalah ini dalam perang panjang, bukan sebab mereka lemah dari senjata, tetapi sebab perang yang terlalu lama akan sentiasa menimbulkan satu soalan besar di rumah sendiri. Adakah ini masih berbaloi? Dan Iran nampaknya sedang cuba memaksa soalan itu muncul secepat mungkin. Nombor 1. Selat Hormuz, senjata terpenting. Iran berada di lokasi yang sangat strategik berdekatan Selat Hormuz, salah satu laluan tenaga paling penting di dunia. Menurut US Energy Information Administration, pada tahun 2024, sekitar 20 juta tong minyak sehari melalui Selat Hormuz, bersamaan kira-kira 20% penggunaan petroleum cecair dunia. EIA juga menyatakan bahawa aliran melalui selat itu mewakili lebih 1/4 perdagangan minyak laut global dan sekitar 1/5 perdagangan LNG dunia turut melaluinya. Maknanya, kalau laluan ini terganggu teruk, kesannya bukan setakat pada Iran atau Teluk, kesan dia pergi terus kepada harga minyak dunia, kos penghantaran, inflasi, harga petrol dan sentimen pasaran global. EIA menegaskan bahawa Selat Hormuz ialah salah satu most important oil choke point dunia dan sangat sedikit alternatif praktikal wujud jika ia ditutup. Walaupun ada beberapa pipe alternatif Saudi dan UAE, kapasiti tambahan yang boleh bypass selat itu masih terhad berbanding jumlah aliran keseluruhan. Reuters dan AP kedua-duanya melaporkan bahawa perang semasa sudah pun mengguncang pasaran tenaga dan Iran menekan laluan minyak dan harga minyak mentah sehingga pernah melonjak naik ke sekitar $120 setong sebelum turun semula. Iran ada keupayaan untuk menjadikan perang ini terlalu mahal untuk seluruh dunia, dan bila seluruh dunia mula rasa sakit, tekanan untuk hentikan perang akan meningkat. Jadi akhirnya perang ini mungkin bukan ditentukan oleh siapa ada tentera paling kuat, tetapi oleh siapa yang boleh bertahan paling lama, siapa yang boleh naikkan kos perang dan siapa yang boleh memaksa pihak lawan berhenti dahulu. Iran mungkin tidak mempunyai teknologi tentera sehebat Amerika atau Israel, tetapi mereka ada geografi yang sukar ditakluk, strategi perang kos, rangkaian sekutu di rantau ini dan leverage ekonomi melalui Selat Hormuz. Sebab itu ramai penganalisis percaya konflik ini bukan sekadar perang senjata, ia adalah perang ketahanan. Dan dalam perang ketahanan, kadang-kadang pihak yang masih berdiri terakhir dianggap sebagai pemenang. Jom komen pendapat anda.